bersempena dengan hijrah Nabi SAW yang kita sambut setiap awal Muharram. Peristiwa yang sangat besar dalam sejarah Islam, sehingga dicatat menjadi permulaan tahun bagi umat Islam, menunjukkan besar dan pentingnya peristiwa hijrah ini. Allah SWT menegaskan mereka yang terlibat dengan hijrah itu adalah orang-orang yang beriman yang sebenarnya. Sekiranya kita mahu menjadi orang beriman yang sebenarnya, kita mestilah mengambil contoh dan teladan daripada mereka. Bukan sekadar mereka mengaku menjadi orang Islam dan orang yang beriman, mereka berjaya dalam ujian yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada orang yang beriman yang sebenarnya. Firman Allah Ta'ala, hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Adakah manusia itu mengira sudah cukup apabila mereka berkata kami telah beriman, padahal mereka belum diuji dan dicuba oleh Allah SWT. Sesungguhnya Allah telah menguji orang-orang yang terdahulu, pengikut-pengikut Nabi-Nabi zaman dahulu. Maka ternyata sungguh benarnya ilmu Allah Ta'ala melahirkan mereka yang benar-benar beriman dan mereka yang bohong. Yang terlibat dalam peristiwa hijrah itu ialah kalangan Muhajirin dan Ansar. Kalangan Muhajirin ialah orang-orang Islam yang pertama yang beriman di Makkah Al-Mukarramah bersama dengan Nabi SAW, yang telah diuji selama 13 tahun. Dibelasah, diseksa, berbagai-bagai jenis kezaliman. Ada yang mati syahid, dibunuh, diunyanya dengan sekeras-kerasnya. Ada yang ditawar dengan harta kemewahan. Diuji oleh keluarga yang tersayang untuk menentukan sama ada mereka meletakkan iman dan Islam perkara yang pertama bagi diri mereka. Tidak dinafikan bahawa menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga harta adalah penting bagi kehidupan manusia. Tetapi menjaga agama lebih penting daripada segala-galanya. Kerana agamalah yang menyelamatkan segala-galanya. Menjadi berkat. Selamat dunia.